Baik, ini dekat tandas patah pipe ni. Dia sebenarnya kat sini ni ada pipe. Tapi dah patahnya kat dalam pula tu, kita nak keluarkan dia. Ni saya dah beli ni. Ni alat dia RM8 lebih tak silap. RM8 dia, entah. Kita test. Masukkan tu. Okey, kemudian kita cuba pusingkan. Kalau ni lawan arah jam. Kita nak keluarkan dia. Kita keluarkan dia. Sekejap ya. Nampaknya kena pakai sesuatu yang stop. Okey, nampak? Okey, bila dah guna, lepas tu kita pusing, nampak? Tapi tadi kena ketuk lah, keras sikit. Kerana kita nak keluarkan, nampak tak? Okey, kita keluarkan. Ni dia patah kat dalam, nampak? Dia patah sikit je. Tutup. Okey, dalam kita gam dia. Kita gam. Okey, ni konektor dia dah. Kita gam dia. Gam ni supaya kukuh lah. Kita gam dia. Pakai tangan je. Gam ni. Tadi saya beli gam ni. Lepas tu kita pun masukkan masukkan dia punya konektor. Panjang sikit lah, takut patah lagi ni kan. Harap jadilah. Kita biar jap. Okay, ini kita nak sambung lah ni pipe-nya. Pipe ni, ujung ni kita kena letak pita ni. Ni untuk pengetahuan lah. Kita kena letak pita ni supaya dia kuat. Alamak, susah sikit lah. Supaya dia tak leaking. Kalau tak ada pita ni biasanya dia leaking. Pusing lah berkali-kali pun. Okey, sekejap ada suara-suara bunyi anak saya main game. Okey. Kita pusing banyak kali. Okey, kita pusing, nampak? Dia ikut alur tu. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Dia supaya dia tak leaking. Okey, rasanya dah cukup dah tu. Okey, kita teruskan. Kita sambung ke ya. Okey, nanti kita dah ni kan, kita masukkan. Pusing je. Doa lah dia jadi. Itu panjang sangat lah benda tu. Itulah, rasa banyak sangat. Okey, sambung balik pipe tadi yang kita dah cabut tadi. Macam goyang. Inilah kejadiannya. Tapi bawah tu dia macam agak panjang sikit. Ini dah jadi dah. Jadi boleh lah. Ini tandas rumah saya. Sudah sedikit. Makasih saya boleh potong tu.